Terang je tu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Waalaikumsalam Adam. Share dulu ya. Kat mana tu bang? Di studio. Halo. Hello, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. So, hari ini kita bersiaran di dalam Kanomi Sorita. Sebelum tu tap dulu share live kita pada petang ini, kerana kita akan berkongsikan pelbagai info-info yang pastinya sahih, dan sambil-sambil itu kita akan berhibur dengan pelbagai hiburan. Dari segi apa? Dari segi lagu-lagu pilihan kamu, pilihan DJ sendiri. Tapi sebelum tu, minggu ini kita bertemakan bersempena dengan Hari Raya Korban yang tidak akan lama lagi, yang jatuh pada 27 Mei ini. Jadi kamu share dulu bersamaan dengan hari apa? Hari Rabu ini, insya-Allah. Bila Hari Raya Korban? Hari Rabu, insya-Allah. So, kamu share dulu sebelum kita mulakan dengan info-info yang sahih pastinya bersama dengan saya DJ Mejo dalam Kanomi Sorita. Hadir dari Labuan. Ya. Hari ini tema kita adalah kurban ataupun korban. Jadi kamu boleh share dalam hidup kamu apa pengorbanan yang kamu telah lakukan, sama ada di dalam pekerjaan, di dalam orang bilang kehidupan harian, di dalam hubungan. Abang dari Sabah kah? Ya betul, benar, daripada Sabah. So kamu share apa pengorbanan dalam hidup kamu yang kamu telah lakukan. Sebelum kita bacakan sedikit sebanyak info berkenaan dengan Hari Raya Haji ataupun Aidil Adha, kita bacakan sedikit sebanyak berkenaan dengan pengertian dia. Piramli kayak ini dia bilang, boleh juga. Daerah mana? Saya dari Keningau. Kita akan bacakan pengertian, sejarah dan juga kepentingan. Okey, kita kongsikan dahulu. Sebelum tu kamu komen apa pengorbanan yang kamu telah lakukan di dalam hidup kamu. Okey, Aidil Adha yang juga dikenali sebagai Hari Raya Haji adalah perayaan keagamaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. Aidil Adha juga dikenali sebagai Hari Raya Haji adalah perayaan keagamaan yang disambut oleh umat Islam seluruh dunia, dan juga untuk maksud dan sejarah dia pula adalah hari raya juga. Hari Raya Haji juga dikenali sebagai Aidil Adha ataupun dalam bahasa Arabnya Id al-Adha. Jatuh pada hari ke-10 pada bulan Zulhijjah, bulan terakhir pada kalender Hijrah Islam. Tarikh 10 Zulhijjah ini merupakan tarikh penting dalam sejarah Islam, di mana Nabi Adam dan isterinya Hawa dikeluarkan daripada syurga
dan diturunkan ke bumi sebelum berjumpa di padang Arafah di luar bandar Mekah. Hari Raya Haji juga disambut untuk menandakan ziarah umat Islam yang dikenali sebagai haji dan mengimbas perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Menurut rukun Islam yang kelima, semua umat Islam yang berkemampuan diwajibkan mengerjakan haji ini sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup mereka. Satu kira. Tap-tap lagi. Korban di mana DJ? Dia bilang, korbankan masa DJ. Betul. Iya, korbankan masa pun untuk apa? Adakah untuk kepentingan kerja, kepentingan peribadi, kepentingan keluarga ataupun kepentingan masyarakat juga negara? Okey, selain daripada itu juga ibadah korban yang dikerjakan pada Hari Raya Aidiladha pula adalah bagi umat Islam untuk memperingati kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang sanggup menyembelih anaknya Nabi Ismail kerana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala menurut sejarah Islam. Nabi Ibrahim alaihi salam menerima perintah ilahi untuk mengorbankan anak kesayangannya Nabi Ismail alaihi salam sebagai bukti keimanan dan ketaatannya yang mutlak. Nabi menyelamatkan nyawa Nabi Ibrahim alaihi salam bersedia untuk melaksanakan pengorbanan, namun Allah menggantikan Nabi Ismail alaihi salam dengan seekor domba jantan, lalu menyelamatkan Nabi Ismail alaihi salam. Umat Islam memperingati peristiwa ini sebagai peringatan tentang pentingnya ketakwaan, keimanan dan juga ketaatan dalam Islam. Perayaan ini mempunyai kepentingan agama dan pengorbanan yang sangat besar dan disambut dengan penuh kegembiraan dan penghormatan oleh umat Islam di seluruh dunia. Seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Korban ini juga orang Islam disunatkan mengenakan pakaian yang cantik, paling bersih dan juga mengenakan wangi-wangian. Umat Islam akan mengerjakan sembahyang Hari Raya Aidiladha yang di mana disunatkan sebanyak 2 rakaat dengan 7 takbir, dan pada rakaat pertama diikuti 5 takbir pada rakaat kedua. Waalaikumsalam Halimah Abdul Rahman. Antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan semasa menyambut Hari Raya Haji ini adalah puasa dan solat. Tidak seperti pada bulan Ramadan apabila semua umat Islam diwajibkan berpuasa setiap hari dari terbit matahari hingga terbenam selama sebulan penuh. Puasa Hari Raya Haji biasanya dilakukan pada malam perayaan, dikenali sebagai wukuf dan tidak wajib. Hadir DJ, dia bilang. Saya pun dari Keningau, dia bilang Adam. Pada hari perayaan, umat Islam terlebih dahulu berkumpul di masjid untuk solat berjemaah sebelum melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban pula setiap tanggal 10 Hijrah, semua umat Islam yang tidak melaksanakan haji merayakan Hari Raya Aidiladha. Korban merupakan salah satu upacara yang paling penting dalam Hari Raya Haji. Ibadah tersebut dianggap sebagai sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan dan boleh dilakukan secara individu ataupun berkumpulan. Umat Islam yang berkemampuan digalakkan menunaikan korban. Apa maksud korban? Kurban bermaksud nama bagi sesuatu yang dikurbankan atau nama bagi ternakan yang disembelih pada Hari Raya Aidiladha. Kurban juga bermaksud menyembelih ternakan tertentu dengan takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa tertentu. Ia juga diartikan sebagai ternakan an'am yang disembelih pada hari nahar dengan tujuan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memenuhi garis panduan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bilangan 2 tahun 2013.
Okey, kita buka kita punya Kanomi Cerita dengan hiburan. Kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Raihan Haji Menuju Allah. Hai Princess Bunga Seroja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Thank you yang berkongsi rezeki. Haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati. Saya doakan awak pun dapat naik haji ya, insya-Allah. Kamu juga. Kita sebagai seorang umat Islam ini, pada dasarnya semua ada keinginan untuk menunaikan haji, tapi melihat kepada rezeki saja. Kalau rezeki kita telah sampai, maka sampailah kita untuk menunaikan haji yang mabrur. Hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. tata tertib dan Allah kenalah jaga, buatlah dengan tenang dan tawadu, sabar dan tolaan semestilah ada, jangan berkasa merempuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kamu share dulu. Di dalam hidup kamu, apa yang kamu telah korbankan. Sama-sama kita bacakan info, kita berkongsi. Macam DJ, banyak yang DJ korbankan di dalam hidup. Kita share untuk hari ini. Tanah haram, jagalah pantang larangnya. Pergi haji bukannya masa untuk membeli belah. Beringatlah, betulkanlah niat kita. Moga-moga haji kita diterima. Jagalah pantang larangnya Yang boleh rosakkan haji, jauhkan maksiat dan yang sia-sia. sebagai anak kita berkorban taat kepada ibu dan ayah kita, betul. Selagi ada ibu bapa, orang tua di rumah, hormati, hargai dan taatlah kepada mereka. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri
yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Labbaik Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Itu dia sebentar tadi. Lagu Haji Menuju Allah. Yalah, anak yang baik adalah syurga buat ibu, ayah, anak soleh. Betul. Exactly, tepat sekali. Baiklah, kita berkongsi berkenaan dengan info pada petang ini. Sambil-sambil saya menantikan erti korban di dalam hidup anda. Tahukah kamu di mana garam bersembunyi dalam makanan harian kita? Ramai yang ingat hanya datang daripada makanan masin, tapi sebenarnya banyak tersembunyi dalam pelbagai bahan dan produk yang kita makan setiap hari tanpa kita sedari. Pengambilan garam berlebihan boleh merisikokan kesihatan seperti darah tinggi, penyakit jantung dan masalah buah pinggang kita tidak terkawal dari awal. Bila Wadi akan jadi DJ? Yes, tunggu. Okey, pengambilan garam yang berlebihan ini boleh meningkatkan risiko seperti darah tinggi, penyakit jantung, masalah buah pinggang sekiranya kita tidak kawal. Antaranya barang-barang ataupun produk yang selalu terdapat garam yang berlebihan. Kita ada sos tiram, sos cili, sos tomato, semua jenis kicap dan juga sos soya, roti dan pastry, mie kuning dan mie segera, cencaluk, belacan, budu dan juga pelbagai makanan yang diproses. Ingat, walaupun rasa dia tidak terlalu masin, kandungan garamnya boleh menjadi tinggi jika diambil secara berlebihan dan berterusan di dalam diet harian kita. terhias indah rupa. Selain itu juga untuk tips sehat, kurangkan penggunaan sos ketika kita memasak. Kasih kurang penggunaan sos, hadkan pengambilan makanan terproses. Lagi apa lagi? Biasakan membaca label kandungan. Kamu baca di belakang dia tu, kalau label orang bilang kandungan sodium pada produk tu tinggi, berarti dia punya kandungan garam tu banyak. Pilihan makanan segar berbanding makanan segera. Gunakan rempah semula jadi untuk perisa makanan. Hidup aman sentosa. Tiba bersih muka kita. Alhamdulillah. Okey, apa lagi yang kamu tahu? Ingat, kawal pengambilan garam kita. Jaga kesihatan kita, sebab dari garam ni banyak penyakit yang boleh timbul. Pencegahan awal lebih baik daripada merawat penyakit. Perjalanan jauh tak kurasa, kerana hatiku melonjak sama, ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata. Sebelum itu sekali lagi saya memerlukan perkongsian daripada penonton-penonton pada petang ini. Apa pengorbanan yang anda telah lakukan di dalam hidup anda? Semuanya bagaikan turut gembira. Balik kampung, oh, 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 balik kampung, oh, 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 balik
Okey. Sambil-sambil itu kita akan mendengar lagu-lagu pilihan anda. Hati girang, terbayang wajah-wajah yang ku sayang, satu-satu tersemat di kalbu, pasti terubat rindu di hati, menyambut kepulangan. Dan kita akan bersama dengan Marjan dan Haris J dengan lagu Qalbi Fil Madinah. Kamu boleh shakekan kepada DJ pada petang ini apa pengorbanan yang telah anda lakukan, sambil-sambil kita mengisi kanomi cerita kita dengan pelbagai maklumat. بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نهدينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك Ya, itu dia tadi Qalbi Fil Madinah. Okey, baiklah. Kita berkongsi pula berkenaan dengan hebatnya lelaki tanpa merokok. Di mana tahukah anda statistik menunjukkan bahawa 43% lelaki dewasa di negara ini merokok. 43% daripada 100%. Dan jumlah ini melebihi peratusan perokok di negara maju seperti Britain, Amerika Syarikat dan Sweden. Dianggarkan sebanyak 43 golongan lelaki di negara ini mempunyai tabiat merokok.
Secara purata perokok mati 10 tahun lebih awal daripada bukan perokok. Main kaitu. Okey, untuk akibat merokok pula. Masalah mati pucuk. Jejaskan kualiti dan kuantiti sperma kurang subur dan lelaki perokok berisiko 80% mati pucuk. Penyakit kanser 23 kali lebih tinggi risiko mendapat kanser paru-paru, 70% berisiko kanser hati, 14% lebih risiko kanser kolorektal, 22% lebih risiko kanser prostat dan 50% lebih risiko kanser mulut dan kerongkong. Juga mudah untuk mendapatkan sakit jantung dan juga stroke. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk di Sabah. Ya, selamat Hari Raya Aidiladha. Okey, selalunya kalau kita cakap pasal merokok ni, akan ada alasan-alasan yang orang bilang, kenapa kau merokok? Kan? Working while dia jadi DJ. Yes, we need a lot of requests. Okay, jangan jadikan benda-benda ni sebagai orang bilang green light untuk kamu merokok. Okay, contoh dia pengaruh rakan sebaya, pengaruh keluarga, pengaruh cool lifestyle, sifat pantang dicabar, apa lagi? Merasa diterima dalam kelompok perokok. Untuk kurus atau kurang berat badan, bolehkah? Tidak boleh ya. Melepaskan tekanan, pengaruh keadaan keliling ataupun menghilangkan rasa mengantuk semasa memandu. Memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Kuih dan muih. Sebut nama saya Atuzero Pandang Mundur Pandang. Tengok sekali lagi. Sebut nama saya Atuzero pantang mundur kecuali merokok era biru, dia bilang. Boleh tu boleh, tapi jangan dijadikan habit. Yazur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu sekali lagi saya mau tanya kamu, apa kamu punya kamu punya pengorbanan dalam hidup? Atuzero, betul kah tu? Betul lah. Betul kah? Dia kah? Rokok ganti dengan langkum lah kan? Ya. Thank you yang berkongsi rezeki. Okey, saya mau tanya, apa pengorbanan kamu dalam hidup yang orang bilang kamu boleh kongsikan bersama rakan-rakan di sini, macam DJ ataupun saya sendiri. Antara pengorbanan dalam hidup saya yang betul-betul sangat-sangat menyentuh hati saya lah, baru je terjadi dalam minggu lepas, di mana kita korbankan masa keluarga kita demi mencari nafkah. Dan apa yang terjadi dalam hidup saya apabila saya tengah bekerja, bila kita fokus untuk bekerja, saya kehilangan saya punya nenek yang paling saya sayang, nenek yang membesarkan saya pada hari Khamis yang lalu. Itu saya rasa pengorbanan yang paling begitulah. Kamu pula macam mana? Maksudnya pengorbanan kamu sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang pasangan mungkin, apa yang kamu telah korbankan? Sebab kita lain orang lain, apa orang bilang? Lain orang lain dia punya pengorbanan dalam hidup. Berkorban tinggalkan kampung paling disayang di Sabah. InsyaAllah nanti balik Sabah kalau ada rezeki.
Amin, insya-Allah. Saya rasa kita punya member kita si Atu ni pun, diorang pun bermula daripada basic, daripada kosong. Saya yakin perjalanan diorang pun bukan semudah yang kita nampak. Kita nampak untuk memenangkan sesuatu pertandingan kan. Apa jua jenis pertandingan lah yang kita ikut. Macam senang, tiba-tiba kita tengok dia famous sudah di TV, di kalangan masyarakat kan. Tapi kita tidak tahu apa yang diorang korbankan. Macam diorang ni sudahlah adik-beradik, korbankan masa, korbankan keluarga, korbankan apa lagi, masa depan, berkorban untuk sesuatu yang diorang rasa kalau diorang buat jadi atau tidak. Tapi itulah orang bilang, kita selagi kita ikhlas untuk berkorban, akan ada harga yang akan dibayar untuk pengorbanan tersebut. Selamat berpuasa semua. Semoga semua juga berjaya dunia akhirat. Thank you Atu sudi masuk live pada hari ini. Kami di Jabatan Penerangan, di tim Kanomi Sarita mendoakan juga agar sentiasa mendapat rezeki, orang bilang dipermudahkan urusan, segala halangan yang ada di hadapan tu bukan saja kita punya member Atu ni, semua yang ada dalam ni semua dipermudahkan, dilapangkan urusan kan. Kita tidak tahu. Hai DJ dia bilang. Thank you sudi luangkan masa bersama kami. Begitu juga dengan yang ada di dalam ni. Okey, kita teruskan lagi maklumat kita untuk petang ini. Penggunaan bahan api secara berhemah. Orang ramai diseru untuk bersama-sama menggantikan penggunaan bahan api secara berhemat dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian bagi memastikan kelestarian serta kestabilan bekalan tenaga negara sentiasa terjamin untuk jangka masa panjang. Okey, kita masih lagi menantikan. Kamu ada request lagu kah yang ada di dalam ni? Mana tahu ada request lagu daripada kamu, kita akan putarkan. Tidak semestinya lagu raya sebenarnya. Untuk perkongsian semua, kita juga telah hampir ke orang bilang di Sabah ini untuk perayaan Pesta Keamatan. Jadi kepada yang menyambut Pesta Keamatan, kami ucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan. Dan kita teruskan lagi dengan sebuah lagu. Kita pergi kepada satu lagu Kadazan Dusun. Terimalah Mohos Ginao Sisi Sapira. Major, yeah, Black Rose. Boros
Iya, Boros Ginawa ku by Zizi Safira. Apa maksudnya tuh? Maksudnya suara hati kita. Tadi yang dia bilang oh hujan, oh hujan, oh hujan. Penat dia bilang. Memenatkan, begitulah istilah dia. Kadang-kadang pilihan hati, suara hati kita ni either kita simpan atau kita suarakan. Betul tidak? Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Betul tidak? Jadi macam tadilah, kita kaitkan lagi suara hati kita dengan apa yang kita korbankan. Betapa indahnya di Hari Raya, setelah setahun tidak bersama. Sebentar ya, kita ada sedikit masalah tu. Berbagai jenis cuaca, tangan dihulur bersama, mengucapkan sejahtera. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Kita ada sedikit masalah teknikal sebentar tadi. Ada sedikit kejadian yang tidak diketahui oleh sesiapa yang berada di keliling studio kita. Okey, baiklah. Perkongsian yang seterusnya untuk Hanomi Cerita episod kali ini adalah jangan tarik kerusi kawan. Bukan apa, perbuatan menarik kerusi kawan bukanlah satu gurauan yang lucu. Sebab orang nampak mungkin cuma jatuh terduduk. Kawan lain mungkin boleh ketawa beberapa saat. Yang menarik kerusi mungkin rasa itu cuma main-main. Tapi tubuh yang terhentak itu boleh menanggung sakit lama. Tulang tongking boleh cedera. Hati-hati, jangan mentarik-tarik kerusi kawan saja. Pinggang dan belakang boleh terkesan. Ada yang selepas jatuh mula rasa sakit mencucuk, kebas, susah duduk lama, takut bergerak, takut ke sekolah dan juga menyimpan trauma yang orang lain tidak nampak. Okey, sebab itu kita perlu berhenti normalisasikan budaya bergurau sampai sakit. Tarik kerusi, tolak kawan, sembunyi beg, ketuk kepala, sepak kaki, gelakkan orang yang jatuh. Apa lagi? Semua ini sering dibungkus dengan ayat yang sama, ala main-main je lah begitu. Tapi tidak tahu kesannya sampai ke badan dan emosi orang lain. Itu bukan lagi main-main, itu sudah melukakan dan meninggalkan kesan. Kepada anak-anak, jangan jadikan tubuh kawan sebagai bahan lawak. Kepada ibu bapa, ajar anak bahawa lucu tidak boleh dibina atas kesakitan orang lain. Betul. Kepada sekolah, jangan tunggu kecederaan jadi parah baru memanggil ianya serius. Satu saat perbuatan boleh mengubah hidup seseorang untuk bertahun-tahun. Kawan mungkin jatuh sekejap, tapi sakitnya boleh tinggal yang lama. Apa lagi? Teruskan berhibur. Kalau tadi Boros Ginawa, kita telah mendengar lagu Sebenarnya Haji. Sekarang kita teruskan lagi dengan pesta keamatan yang akan berlangsung pada hujung minggu ini. Kita teruskan dengan Rosario Bianis dengan lagu Solid Night DT.
dikatanu popo lembus relantiko sionku tingkadai no popo ruol ginawoku ogu muno gani tabab ngawi boros-boros diamu otopo bunga ko karati tiburi mononku o sonong nogi kada pomon soirati titon ko posionku hintang ay pogi bay no soira sumonong iti ko posionku oku mutang balut may mongoro hangin ang po solidaditi totos kudong umaliho ngawi mani manonku umralandi waku winon soy kumyampay tumoso minong po Inom po. Aku di kumawili baino nakarati no di ruang titi higitan kumuli Sumidayo kuno soy rauli huanku poin kurang ulok lagi soy radono koso Baino nakarati lodi ruang hati igitan kuli Muli naratu ay sumuhu Aisomuhu. Ya, itu dia Rosario dan Solidarity. Kesalahan diriku Okey, baiklah, perkongsian maklumat yang terakhir untuk Kanomi Sorita episod kali ini adalah judi online bukan sekadar main suka-suka. Kenapa judi online mudah buat orang ketagih? Sebab ia mudah dicapai. Telefon ada di tangan, duit boleh dipindahkan dalam beberapa saat, iklan, grup, ejen dan pautan judi tanpa henti datang kepada kita. Sebab ia beri harapan yang palsu. Apa lagi? Sekali menang kecil, otak mula rasa aku boleh menang lagi ni. Lepas tu apa? Padahal sistem itu memang direka supaya orang terus bermain. merayakan bersama-sama. Kadang-kadang sebab malu membuatkan mereka sembunyi. Bila kalah mereka takut mengaku. Bila hutang makin banyak mereka terus berjudi untuk cuba menutup kerugian yang lama. Sebab keluarga kadang-kadang bantu dengan cara yang salah. Setiap kali hutang dibayar tanpa syarat, masalah itu mungkin berhenti sekejap.
Tapi ingat, ketagihan boleh bermula semula. Hari Raya, ampun maaf di Apakah anda ataupun keluarga anda patut buat? Duduk, berbincang dan minta dia berterus terang. Tanya jumlah hutang. Kepada siapa dia berhutang, berapa akaun yang digunakan dan adakah beliau ataupun mereka diugut. Jangan bayar semua hutang tanpa pelan. Kalau mau bantu, mesti ada syarat jelas. Dia perlu berhenti berjudi. Okey, seterusnya kawal kewangan sementara. Hadkan akses kepada kad bank, e-wallet, pinjaman segera dan wang tunai besar. Bantu dia cari rawatan dan juga kaunseling. Seterusnya, jangan benarkan pasangan atau ibu bapa atau adik-beradik menjadi penjamin. Jika sudah melibatkan along, ugutan, gangguan di rumah atau ancaman keselamatan, simpan semua bukti dan juga buat laporan polis. jadi, ku kini telah kembali padamu yang menanti. Kepong Batu. Selamat hari Okey, seterusnya dapatkan bantuan kaunseling kewangan seperti AKPK untuk susun semula komitmen dengan lebih teratur dan bantu orangnya, jangan bantu judinya. Hari Raya, hari yang bahagia. Selamat Hari Raya. Okey, kita recap semula apa yang kita telah kongsikan pada hari ini. Firstly, tadi kita telah kongsikan makna kurban Hari Raya Aidiladha. Seterusnya kita telah kongsikan juga berkenaan dengan garam di dalam makanan. Kita juga telah kongsikan kepada anda apa lagi tadi berkenaan dengan judi online. Kita telah kongsikan juga berkenaan dengan hebatnya lelaki tanpa rokok. Hubungan saudara yang terpisah, yang jauh berkirim salam, yang dekat berkunjung. Jadi kepada anda semua, kita akan tutup Kanomi Sorita kita pada kali ini dengan sebuah lagu. Berkekalan abadi dalam kitab Sebenarnya panggilan haji, terimalah panggilan haji. Daripada barisan artis Malaysia. Mejensen bila mau datang PPD Jerantun, buatlah request jemput. Balik-balik pergi HQ sudah, tapi tak pernah jumpa. Alah, join sukanlah bang. Lagu ini untuk abang Az Edo. Telah tiba lagi menunaikan ibadah panggilan Baitullah. Tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah. Tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah. Panggilan haji telah tiba lagi menunaikan ibadah panggilan Baitullah. Tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah. Tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah. Malam subuh dan senja, Pergi ke Ka'batullah, malam subuh dan senja, pergi ke Ka'batullah. sembahyang berjemaah, tawaf sa'i dan umrah. Sembahyang berjemaah, tawaf sa'i dan umrah. Terdengar suara Labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tiba masanya kini wukuflah di Arafah. Tiba masanya kini wukuflah di Arafah. Terdengar sayup sampai tamit tazkir dan tasbih. Terdengar sayup sampai tamit tazkir dan tasbih. Putih bersih berseri hati pada ilahi. Putih bersih berseri Hati pada ilahi. terbayanglah di sini tempat berhimpun nanti. Tempat berhimpun nanti. Dari Padang Arafah lalu ke Muzdalifah, bermalam di Mina melontar 3 jumrah. Dari Padang Arafah lalu ke Muzdalifah, bermalam di Mina melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah. Mogalah ibadah haji mabrurah. Masjid Nabawi terletak makam Rasul. Taman Raudah tempat himpun doa. Masjidil Nabawi terletak makam Rasul. Taman Raudah tempat himpun doa. Padamu pinta, wahai junjungan. Padamu pinta, wahai junjungan. Salawat dan salam mohon syafaat. Salawat dan salam mohon syafaat. Panggilan haji telah tiba lagi menunaikan ibadah. Baiklah, saya tinggalkan anda untuk Kanomi Sorita episod kali ini. Sampai jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum, saya Mejo Kayangan. Sampai jumpa lagi di Kanomi Sorita.